Halo, Assalamualaikum guys. Nama saya Muhammad Fakrul Ashraf bin Fadzil. Matrix number 24 DKM 24F1031. Okey, dan saya Ahmad Putra bin Muhammad Mawil Sahili. Nombor matrik 24 DKM 24F1028. Okey, ciao. Okay, saya pula Muhammad Ashraf bin Muhammad Ismail. Nombor matrik 24 DKM 24F1022. Saya pula Nurdana Mirza binti Muhammad Zaini. Nombor matrik 24 DKM 24F1034. So, kita akan membuat interview dekat kedai Mendonia Chicken Tender untuk subjek entrepreneurship. Okay, hari ni kita dekat Mendonia Chicken Tenders Banting. So, kita bersama dengan owner Chicken Tenders Mendonia. Jadi, abang, boleh tak saya nak tanya sedikit soalan mengenai gerai abang? Boleh tak? Serius sangat ni, okey. Okey, ni Mendonia Chicken Tender, kedai kita. Lokasi kedai kita berada dekat Banting Baru. Depan dengan DIY. Depan kedai basikal, okey. Lagi soalannya apa? Okey. Soalan seterusnya. Boleh tak cerita sikit macam mana awal mula cik punya perniagaan ni berkembang? Kita bermula pada tahun 2012. 2012 kita start jual burger je depan rumah. Lepas tu kita mula kembangkan kita punya bisnes kepada burger bakar. Jadi burger bakar yang lama sampailah sekarang, daripada 2012 sampai sekarang berapa? 2006. 14 tahun je. Dalam contoh lebih dalam 14 tahun itulah sampailah sekarang. Sekarang ni kita ada keluarkan menu-menu baru lah dekat sini. Kita ada keluarkan chicken tender, kita ada keluarkan cipuro. Burger still masih ada lagi. Apakah cabaran abang yang abang dapat lalui untuk abang melakukan apa? Chicken tender. Okey, cabaran tu biasalah. Masalah ekonomi. Ekonomi zaman sekarang ni minyak mahal semua. Yang paling terkesan tu masa PKP. Masa PKP tu agak terhad kita berniaga kat luar ni. Jadi kita berniaga dalam kedai orang, tumpang kedai orang untuk berniaga. Jadi waktu tu pun sale pun agak kurang lah. Jadi macam kata slow. Okey. Lepas pada tu alhamdulillah slow balik kita comeback. Lepas tu alhamdulillah lah kita sekarang. Alhamdulillah. Itu apa langkah-langkah abang untuk menghadapi cabaran tersebut? Kita orang bisnes ni kena kental lah. Hati kena kental. Hati kena kental lah. Tak kental memang surrender punya. Okay. Cuba nak berniaga nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki, niaga, amin. Berdasarkan pengalaman abang, apa nasihat abang kepada kami untuk menjayakan entrepreneurship menjual makanan? Masak sedap-sedap lah. Itu penting. Dia berniaga ni penting masakan yang sedap, servis yang baik. Itu je. Saya banyak-banyak. Okay. Soalan seterusnya bang. Okey. Sepanjang abang berniaga, abang ada buat program atau aktiviti CSR yang abang pernah buat? Buat masa ni kita lebih dengan pada hantar pada surau dan Mahat Hafiz lah. Kadang malam Jumaat kita ada hantar makanan untuk diorang. Dan itu je lah yang ada buat masa ni. Terima kasih bang. Alright. Okey, kesimpulannya, sesi temu bual bersama dengan Mendonia Chicken Tender telah banyak memberikan kita inspirasi. Saya harap ramai budak dapat menceburi bidang perniagaan dan lebih majukan ekonomi negara kita. Okey, bye. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.